Sahur. Jangan tak bangun sahur. Kan? Ada orang selalu tanya saya, tiap-tiap tahun saya bagi tips ni. Macam mana cara nak makan sahur banyak? Arwah nenek saya, belah arwah abah saya, makan nasi bertambah tau sahur. Kita yang cucu ni tengok, mak macam mana dia boleh makan banyak tu? Lepas tu sehat, relax ada, puasa. Kita payah kan? Kenapa Sebab kita bangun terus nak makan memang susah. Bangun awal. Jangan bila bangun terus duduk kat meja makan tu. Cakap apa? Macam ni. Kenapa isterinya segar? Bangun awal masak. Tak, dia bangun awal, dia segar, dia dah mengadap minyak tu, tong, dia panahkan apa semua, tak kisahlah. Dia bangun awal. Yang dia nak apa? Dia nak nasi. La ilaha illallah. Apa hal kau cakap? Kau cakap apa? Aku rasa laki aku elok semalam. Apa benda cakapnya dah? Allahu Akbar. Si lauk semalam tak ada ke? Dia tanya tu. Cuba bangun, mandi tau, segarkan badan, ambil wuduk, solat dulu. Solat, relax je, jangan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis bagi salam? Doa. Walhamdulillah. Dah subuh dah, lambat betul tu. Itu janganlah lama sangat. Maksudnya, bila dah habis kau, alhamdulillah bil alamin, pergilah dekat meja makan dengan tahap masa tu. Paling afdal kita disunatkan untuk melewatkan sahur. Nampak tak? Dan mengawalkan berbuka puasa. Tapi lewatkan sahur bukannya pukul 8 pagi tu breakfast. Kan? Disunatkan mengawalkan berbuka bukannya pukul 4 petang, itu high tea. Nampak tak? Jadi makna kata kita makan lebih kurang, kalau lebih kurang lah, maknanya paling cantik sekali kita makan, berhenti pada waktu imsak, kira-kira 10 minit sebelum. Contohlah anak kita, dia baru belajar puasa, dia makan, cepat makan. Tiba-tiba, Allahu Akbar, azan, apa kita nak buat? Makan je. Anak dia ni usia 35 tahun. Kau nak bagi nasihat, terdengarlah habis lufat takis aku. Yelah, tapi betul lah kalau budak-budak kecil baru nak belajar puasa, kan, kita cakap kat dia cepat. Sebab kita anggap sebab azan ni kan kadang-kadang mungkin lah dia ni cepat sikit, lambat sikit itu kan. Bila dah azan tu tak boleh. Ada pandangan kata sampai la ilaha illallah. Tapi kalau yang ikut mazhab Syafi'i memang kena berhenti lah. Allahu Akbar. Tapi anak kita kecil lagi. Cepat. Habis. Minum. Ini kawan tu tengah munyah lah dah. Kau pedas bau tu. Allah, berhenti. Ayah ni paling bertakwa sekali ni. Berhenti. Kau tahu tak nak azan? Nah. Pedas bah. Malam nanti minum air. La ilaha illallah tu. Merah muka budak tu puasa. Jangan buat macam tu. Kan? Ya.